Macam mana nak kurangkan resiko terkena gout? Sini Yas kongsi. Yang pertama dan yang paling penting sekali adalah pengambilan air yang cukup setiap hari. Kena minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari untuk bantu buang asid urik daripada badan. Yang kedua, kawal makanan yang tinggi dengan purin. Contohnya daging merah, organ dalaman, makanan laut dan minuman yang manis ataupun bergas. Kena kurang. Yang ketiga, kena makan makanan yang seimbang dan juga tinggi dengan serat. Kena banyakkan makan buah, sayur. Serat ni bantu untuk buang asid urik dan kurangkan keradangan juga. Yang keempat, kurangkan pengambilan alkohol, terutamanya bagi yang minum bir ataupun minum minuman manis. Sebab alkohol ni boleh menaikkan asid urik. Yang kelima, kekalkan berat badan yang ideal. Berat badan berlebihan ni boleh tambah resiko untuk terkena gout. Yang keenam, kena elakkan dehidrasi ataupun terlalu letih. Dehidrasi dan stres ni boleh trigger serangan gout juga. Dan yang paling penting adalah kena pantau tanda awal. Kalau kaki, buku lali ataupun jari sakit dah bengkak, kena cepat ambil langkah, rehat, minum air dan elakkan makanan-makanan yang boleh trigger kepada gout. Nasihat itu seni, bukan sekadar rutin.